I love Pakan. Kita sekarang bergerak ke Rumah Panjang Wak. Okey. Dari Simpang Berapa minit? lebih kurang 10 minit. 10 kilo. 10 minit lepas ke dalam 10 minit dalam 10 km. Okey, ini kita sudah sampai di Rumah Wak. Akan naik bukit. Oh, ada bukit tinggi kita naik. Jom sekali. Kita sudah sampai di rumah El. Inilah dia rumah panjang yang begitu indah. Cantik sekali. Cantik sekali. Selamat petang. Ya. Bapak kamu El? Oh, steady. Mewah ini, mewah. Oke. Ini kita sudah selamat sampai di Rumah Panjang Undi Sungai Pantak. Oh, cantik, luas, besar. Ini dia. Ini ruai dia, cantik ruai dia. Aman, damai suasananya. Ini babi kampung. Ini ikan kampung, ikan dari sungai. Ikan sungai. Ini pun ayam kampung. Tadi belum ambil dari reban. Semua masih fresh semua. Semua makanan fresh. Ini Bapak El, ini Mak El. Yang ini nenek dia. Mak yang ngelek dah mak. Dua Indo. Dua Indo. Enak. Oh, nah. Diri. Tukang pandang. Apa nih? Ayam. Oh, saya ikan ayam. Apa komen? Apa? Series channel. Nak gawai kan. Malam dah ngelung dah nó nyepit gitu gua sidok cukiang nak jari nó. Jari. Kiu malam-malam. Kayu mungkin dah. Nada. Dah ngiyo ni. Kalau kalau Mui tikai. Tikainya buah. Minuman mau itu ruah. Kau yang mau dia ruah. Macam ini ngau. Okey. Kita sabar mandi. Tapi pun dia lepas lagi. Sedia ah. Kalau kaca
bisa pecah, kayu bisa kita patah, tapi cinta punya ini tak berubah sampai tua. Cinta kita aku. Suruhan aja. Boleh sehat di rumah Ramadan. Ramadan hanya mau hantar anak baby ni. Nanti ada mata saya datang lagi. Okey, selamat pagi guys. 27 hari bulan. Kami bergerak balik ke Bintulu selepas selesai bermalam sementara di Pakan Jalan Wak, rumah panjang Jalan Wak. Jadi kita akan meneruskan perjalanan balik ke Bintulu guys. Ini dia. Ini tempat kita bermalam malam tadi, rumah Bapak Elrin. Itu dia, Pakan. Kita akan gerak balik. Okey. Inilah rumah panjang. Jadi inilah masa untuk kita balik. Ya, orang nak terlebak nan sikit kenyang ya. Okey. Dah. Orang nak terlebak sikit. Perjalanan dekat. Okey. Anda pernah ke? Boleh. Terus Terus Ini dia. nanya, terus nanya. Bukit terus yang paling ada- tinggi sekali ini. Ini bukit yang paling tinggi. apa itu? Hari itu Ini bukit paling tinggi guys. Sungai. Sungai ni. sangat ringan. Kita jalan keluar dari rumah panjang. Kita akan menuju ke Jalan Pen Borneo. Okey, selamat pagi guys. Selamat pagi. Jadi pada pagi ini kita berangkat balik daripada rumah panjang Jalan Sungai Pantak. Dan kita telah bermalam malam tadi di rumah panjang Sungai Pantak ini. So lepas ini kita akan teruskan perjalanan balik ke Bintulu. Jadi rumah panjang Sungai Pantak ni base guys. Jadi okey, ni flyover Bintango. Tadi kita dari jalan 10 Stras dari Pakan. So kita terpaksa naik ke flyover Bintango, buat satu pusingan yang besar, sangat besar. Melalui sekolah SMK Meradong. Lepas tu baru kita akan keluar ke Jalan Pen Borneo semula guys. Okey. Di sini juga ada sekolah maktab dulu guys. Kalau tak silap saya, maktab perguruan Rajang guys. Sekarang sudah berubah dan sunyi sangat guys. Sunyi. Aduh, sejak ada Pen Borneo, jalan ini sudah tidak laku guys. SMK Meradong. Okey. Sekolah ini IPG di depan lagi guys. Itu dia. Masih belum ada bangunan baru lagi guys. IPG masih lama guys, masih klasik. Selama sekolah guys. SMK Meradong kan. Siapa mau jadi cikgu, sinilah dia. IPG Kampus Rajang. Itu dia. Kampus Rajang guys. Itu dia guys. Itu dia. Itu dia. Masih bangunan lama guys. Belum ada baru lagi guys. Quarters pun quarters lama. Masih quarters sama cikgu guys. Ini dia asrama cikgu. Kesian guys. Sudah sunyi aja, macam gajah putih je guys. Okey guys. Kita kembali semula ke Jalan Pen Borneo. Kembali semula, keluar balik daripada Jalan Pen Borneo. So tadi kita keluar daripada sana guys. Lepas itu barulah kita meneruskan perjalanan ke Bandar Bintulu guys.